Bersatu bahagian Ampang kini menjadi bahagian terbaru yang secara terbuka menarik balik kepercayaan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Presiden Parti. Keputusan ini diumumkan oleh Setiausaha Bahagian, Daing Muhammad Daing Makati, selepas mesyuarat khas Jawatankuasa Bahagian Ampang pada 28 Oktober lalu. Malah, mereka mendesak Muhyiddin berundur secara terhormat dan segera melaksanakan pelan transisi kepimpinan sebelum parti memasuki PRN dan PRU akan datang. Menurut mereka, ini perlu dilakukan untuk memulihkan perpaduan parti dan mengembalikan keyakinan ahli di peringkat akar umbi. Menurut kenyataan rasmi, terdapat beberapa punca utama. Pertama, kegagalan Presiden menasihati dan mengawal dua tokoh utama parti, Setiausaha Agong dan Ketua Penerangan. Kedua-duanya dilihat terlibat dalam konflik dalaman sehingga mencetuskan perpecahan bahagian di seluruh negara. Kedua, perpecahan dalaman semakin meruncing. Ketegangan yang tidak diurus menyebabkan hubungan bahagian-bahagian bersatu menjadi renggang. Ketiga, isu penggantungan pemecatan pemimpin bahagian, termasuk pemecatan Ketua Bahagian Ampang sendiri, dipercayai berkait dengan isu ikhwannya bersumpah mendesak pengunduran Presiden. Menurut mereka, semua ini membuktikan kepimpinan Muhyiddin gagal menstabilkan parti. Tindakan bahagian strategik seperti Ampang menarik balik sokongan memberi tiga kesan langsung. Pertama, krisis keyakinan terhadap Muhyiddin semakin nyata. Ini bukan lagi desas-desus, tetapi penolakan rasmi dari peringkat bahagian. Kedua, kesan gelombang domino. Jika Ampang berani bersuara, besar kemungkinan bahagian lain akan menyusul, terutama yang tidak puas hati dengan pengurusan disiplin parti. Ketiga, persediaan PRU, PRN terjejas. Parti yang sedang berpecah sukar menyusun jentera pilihan raya yang mantap. Konflik dalaman juga membuka ruang kepada pesaing, khususnya UMNO, untuk memanfaatkan kelemahan bersatu. Dari sudut analisis, krisis ini bukan hanya isu personaliti, tetapi pertarungan kuasa antara blok Muhyiddin, Azmin dan Hamzah. Muhyiddin dilihat semakin hilang kawalan terhadap bahagian-bahagian parti. Ahli akar umbi semakin hilang keyakinan kerana keputusan-keputusan disiplin yang dianggap tidak konsisten. Semua ini menimbulkan persoalan besar. Adakah bersatu sedang menuju fasa kejatuhan seperti parti-parti Melayu sebelumnya? Atau adakah ini hanya fasa pembersihan dalaman sebelum parti bangkit semula?